motor, geli, tak reti jaga diri, tak pandai jaga muka. Airil berasa sedih sangat bila orang caci, maki, orang rasa Airil lembab. Airil ni jenis pendiam. Kadang Airil simpan je apa yang orang buat kat Airil. Punca macam ni disebabkan saya beli di terus jadi macam gini. Nak pakai skincare, nak nampak lagi better. Rupanya makin teruk Airil suka makan manis-manis. Itu sebab skin Airil jadi macam gini. Airil tak tahu nak buat macam mana dah. Nak pergi kerja pun tak confident. Airil start berjerawat ni hidung, pipi. Dia macam makin banyak bila dia naik kat sini, dan dia macam bernanah. Dia nampak jerawat tu, Airil pecahkan, tapi dia makin teruk pula. Airil buat posting dekat thread and dah viral, and tengok komen-komen orang bagi cadangan pergi klinik Aina Beauty. Suatu hari nanti Airil akan buktikan Airil bukan lembab, Airil cuma tak confident je. Please Aina, bantu Airil.